mencari ketenangan bersama. Kita bina suasana damai seketika, memancing bersama on fishing. Suasana kau juga aku suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu hobi, salam strike untuk korang semua. Alhamdulillah berjumpa lagi kita kali ni. Hari ni saya berada dekat rakit di Kongkong. Rakit baru, rakit QR1 Kongkong. So hari ni saya sebenarnya ikut trip Sisik Kumpau TV. Dia ada buat apa trip apa untuk ada game kecil lah. So kita join dia kali ni. Ada 8 orang semuanya lah, termasuk Kimi. So tengoklah korang tengok kita orang punya aktiviti nanti lepas ni. Ada 6 game. Dan tadi masa naik pukul 3:30 gitulah kita orang start, dan saya dah dapat dah menang satu game. Lepas tu mancing lagi untuk game seterusnya, saya dapat lagi satu. Ini game pertama Perambut T terpantas dan tercantik. Dapat topi, dapat perambut, dapat mata kail. Alhamdulillah. Lepas tu ikan rare pun saya dapat. Alhamdulillah. Nanti tengok lah. Okay guys, stay tune. Kita tengok lagi apa nanti naik. Kalau ada barang yang baik-baik naik, kita up lagi lah. Oh ya, sebelum tu kita tengok player yang ada hari ni. Siapakah dia? Okay, jom kita tahu rakit, tengok rakit. So review rakit korang boleh tengok Sisik Kumpau punya TV lah. Sisik Kumpau punya TV, Sisik Kumpau TV punya YT. Korang boleh tengok untuk review rakit ni. Alright, okay guys, pertama sekali yang ada rapat dengan saya ni, ini Iqmal. Trip yang lepas pun ikut Iqmal. Lepas tu ada Nazrin, Soleh Kirin. Mantap. Belum tidur kan? Belum. Tidur. Jadi tidur. Dia lepas tidur nanti naik bantal. Mantap. Tu kita punya kapten kita Sisik Kumpau TV, Mr. Kimi. Ya. Di kawasan Ini biasalah Zulkar Junior. Hafiz. Mantap. Ni Hafiz. Yeah, say hi. Mantap. Hafiz. Lagi berapa dah? Kita orang semua ada 8 orang. Okey, kita ada lagi 1, 2 angler lagi. Aidil.
Sebelah bilik ni ada bangkit. Mantap. Dan juga Anang. Ya, Anang pun dapat kan? Dah dapat kan itu game tadi. Dia pun ada dapat ikan duri Jangan lupa tau. Subscribe glamour. Zoka on fishing. Oh ya, ikan glamour. Ajak ikan. Apa ni apa? Subscribe Zoka on fishing. Yang belum subscribe boleh subscribe guys. Okey. Okey, stay tune. Lepas ni kalau ada barang baik naik kita up lagi guys. Mantap. Okey, kita tampal dekat sini. Ya. Fish on. Gemang. Oh, dekat. Oh, melompat guys, melompat. Ni rezeki mata korang, melompat. Oh, cair. Dengan baju baru. Cair drag. Gemang. Apis disqualified ke belum Belum. Oh, belum. ada Chan ni. Ya. Gemang. Oi, berat sangat ni. Oh, cair drag bis. Drag kita sikit. Oh, bocor. Mantap. Yeay. Gemang yang kedua. Lagi. Target kita dekat QR1 ni, inilah salah satunya. Alhamdulillah. Strike. Betul, ikan kungkung nak udang baru. Cik. Jadi kita tukar semua. Semua player tukar udang baru. Udang hidup matikan Kasih hempas. Okey, kita off oksigen. Kurang cakup bateri. Pintal sauk Pusing kau. Idea ni bang kan. InsyaAllah idea ni. Baru balik mancing juga ni. Apa hasil bang? Abang Gigim Zaki. kau. Aku tepi je. Mulut dia tahan. Pernah Klik. yang apa tak boleh tahan tu mata kali je. Ikan apa tu? Ikan gemang. Udang yang dah ada bau dia tak nak makan. Betul. Pandai Bukan dulu dia nak udang yang merah ke. Ni Tempat. ini Gemang 2026 ni. Dia lain tempat lain. Cangkut je bibir depan ni bis. Ya. Dia tak. Okey. Mantap. Jos kandos. Ini dia hasil kita Gemang yang kedua. Okey guys, sekarang dah pukul 10.45 malam. Nak update lah sikit. Okey, setakat ni alhamdulillah ada naik sikit lah ikan. Beberapa orang dah dapat naikkan 9 dengan gemang. Salah satunya itulah Zoka Junior. Lepas tu dia ada ranking tau. Ranking ikan terberat. Setakat ni dia pegang tu. So harap-harap ada lagi lah lepas ni yang lebih besar kan. Siakap tak muncul ni. Air cantik slow. Tapi belum dia nak buka mulut. Dengar-dengarnya besok pagi. Campur tu. Tapi kita teruskan lah mencuba dan berusaha. Kalau ada lah kan. Okey, tengok siapa dekat belakang. Dah keluar. Ni belakang ni. Makan kucing je dia. Ni. Pisio. Kucing tu. Kucing.
Okay guys, nanti kalau ada lagi kita up lagi lah. Kan ni itulah Nuri bilang kita wajib lah. Lama cakap ikan sisik kasar-kasar lagi belum lagi. Mungkin sekejap lagi lah. Stay tune. Tunggu lah. Okay guys, situasi sekarang pagi dah pukul 8. So ikan memang senyap lah semalam. Lepas malam terus sepi, tidur semua yang membongak. Semua tidur. So kejap lagi kita tengok lah, kita ambil, kita display ikan, kita tengok apa hasil lah dari petang malam sampai ke pagi ni. Tengok hasilnya. Jadi tak banyak footage yang dapat saya rekod lah. So kita tengok nanti lah hasilnya apa yang ada. Okay guys, stay tune. Okay, sesi penyampaian hadiah untuk champion ikan terberat. Kejap lagi kita tengok siapa orangnya. Grip mana grip? Simpan lah. Grip mana? Ni apa? Okay, kita tengok. So, sebelum tu kita ada dua game 830. kategori ikan besar dengan ikan belukang yang kita cari. So kita nak tengok ikan yang paling besar. Gemang ni berapa? 830 gram. 430 gram. So kita cuba timbang lagi satu. Kita tengok siapa champion untuk ikan terbesar. Satu lagi. Tak ada batu ladung Tengok basah perut dia tu. Perut dia tu. Macam 625 gram. So untuk gemang yang kedua 625 gram. So champion untuk ikan terbesar hari ni dekat rakit QR1 adalah Apek. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh, mantap. So jom kita. Okay guys, inilah hasil kita dari petang semalam sampailah pagi ni. Ada, bukan tak ada. Ada. Cuma dia slow sikit lah. Itu yang kita tidur yang tadi. Ada ketam sado. Suka gemang, rama, paru. Inilah dia hasil dari petang malam sampai pagi ni. So kita pagi ni pun gerak awal lah. pemancing cakap kan. Okay guys, itulah dia hasil kali ni di rakit QR1 Kongkong. Terima kasih kepada korang yang dah menonton video-video Zoka on Fishing. Semoga kita berjumpa lagi di lain trip, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.